kita jagalah alam kita. Betul. Sebab setengah company ni dia buat keuntungan dengan merosakkan alam. Tapi kita cuba untuk menjaga. Contohnya kat sini dalam UNGC ni sebenarnya ada 17 matlamat ataupun dipanggil 17 goals dalam SDG, Sustainable Development Goals. So dalam 17 ni mana-mana syarikat boleh memilih. Tak semestinya kena semualah. Kalau 17 tu penat juga kita nak follow kan. So macam kita ambil hanya beberapa perkara sesuai dengan keadaan kita yang masih lagi kecil ya. Antaranya adalah kita ambil equal gender. Equal gender. Yes. Dalam company kita ambil equal gender, maksudnya bilangan pekerja lelaki dan wanita tu hampir sama banyak. Contohnya macam teknikal kita ambil semua lelaki kan. Tapi dalam operation kita ambil semua perempuan. So dia balance dekat situ. Tak adalah semua staff lelaki je ataupun semua staff perempuan je. Selain daripada itu, kita juga mengamalkan, kalau biasa orang dengar sustainability ni maksudnya pelestarian alam ni, kita jagalah alam kita. Betul. Sebab setengah company ni dia buat keuntungan dengan merosakkan alam. Tapi kita cuba untuk menjaga. Contohnya kat sini setiap hari kita ada dekat 100 kilo hampas kopi. So apa kita buat dengan hampas kopi tu? Pilihan pertama, kita boleh buang je merata-rata. Maksudnya buang kat tong sampah, biarkan benda tu dispose sendiri kan. Maksudnya dia mereput sendiri betul. Tapi kita tak buat macam tu. Apa yang kita buat adalah hampas kopi ni kita gunakan semula. Contohnya kita jadikan baja. Ada setengah tu dia gunakan scrub. Tapi bukan yang dah bercendawan tu dengan kita bercendawan. Maksudnya yang baru boleh terus gunakan untuk scrub badan. So kita juga boleh gunakan untuk menternak. Pernah dengar tak yang bulat hitam tu yang digunakan untuk ikan, untuk ayam semua kan? Sebenarnya hampas kopi sangat disukai oleh budak-budak ni. So dia boleh digunakan semula. Reuse lah. Reuse pun daripada kita buang, benda tu pun boleh kata boleh buat duit juga, betul tak? Ya betul. Cuma sekarang ni, setakat hari ini, Coffee Star bagi hampas kopi tu secara percuma. Maksudnya sesiapa yang nak hampas kopi tu boleh datang ke HP kita, boleh ambil dan boleh gunakan untuk baja ke macam saya katakan tadi kan, ataupun bisnes yang menternak ulat ke, atau apa-apa saja industri yang berkaitan dengan hampas kopi.